Hai korang buat apa tu? Jom ikut Erin kita pergi review satu rumah dekat RNF Mall Johor Bahru. So ni dia punya lobby sangat cantik. So korang masuk, korang nampak dia punya dapur dilengkapi dengan kabinet kiri dan kanan, dan juga ada yard dilengkapi dengan mesin basuh. Korang boleh sidai baju kat situ, tak perlu pergi lobby. Sebenarnya itu bukan Erin nak cerita. Erin nak cerita minggu lepas Erin ada jumpa satu owner ni. Sebenarnya owner ni nak buat renovation. So kita buatlah inspection, gerbak-gerbuk. Setelah perbincangan, owner memberikan kepercayaan dia kepada kita untuk kita manage rumah dia untuk mencari tenant yang berkualiti tinggi supaya owner tidak mengalami kerugian dari segi rental dan juga kerosakan barang rumah. So kita dah owner dah bagi kepercayaan kepada kita. So kita buat yang terbaik sajalah. Kita akan handle unit owner sebaik mungkin daripada A sampai Z, daripada agreement apa semua, gerbak-gerbuk, masalah tenant semua kita akan handle. So owner tak perlu nak pening kepala, bulan-bulan hanya dapat duit saja. So korang kalau ada rumah di Johor Bahru nak dijadikan rumah sewa ataupun bilik sewa, boleh contact kita. Kita akan handle daripada A sampai Z. Okay?